Kadang-kadang saya rasa macam nak give up saja. Terutama sekali bila dia throw tantrum. Sangat-sangat teruk. Saya Rachel, saya dapat tahu dia anak autistik semasa dia umur 1,5 lebih. Kalau kita panggil dia, dia macam tak dengar lah. Bila saya cakap depan dia pun, mata dia pun tak akan tengok saya. Sehinggalah dia umur 2 tahun, barulah doktor confirm dia memang autism lah. Bila dah sampai umur 4, dia masih tak tahu nak panggil mami, daddy. Kadang-kadang saya rasa macam nak give up saja. Terutama sekali bila dia throw tantrum. Sangat-sangat teruk. Masa itulah saya terasa nak give up. Tapi terfikir balik pula, nanti dia besar nanti macam mana? Nanti dia besar nanti kalau saya tak ada, siapa nak tolong dia? Siapa nak ajar dia? Saya makan dekat McDonald. Lepas tu nampak sini ada satu bilik kecil dekat sini. Saya nampak tu untuk anak autism punya. Dari situ saya pun rasa mungkin ini peluang untuk saya nak bawa Ethan belajarlah untuk berdikari. Dia panggil sini McDonald School. Setiap kali nak datang sini, saya cakap dengan dia, jom kita pergi McDonald School. Dia happy saja. Lepas hari pertama tu kan, dia balik dari sini, saya sudah nampak dia punya improvement. Sebab dia sudah mula cakap. Kalau berbanding dengan dulu, dia dah confident sikit. Sekarang ni dia anak yang happy. Apa yang dia nak, kita faham. Dia suka melukis. Dia lukis bunga untuk saya masa Mother's Day. Dia akan tulis, I love you, Mami. Sensory room punya cikgu memang profesional lah. Sebab dulu kalau saya seorang diri, saya tak ada knowledge. Tapi datang sini, cikgu dia akan bincang dengan saya dulu. Bagi tahu saya apakah perkembangan Ethan. Kalau tak ada sensory room yang dekat sini, memang tak tahulah saya. Mungkin dia sampai sekarang pun tak tahu nak cakap lagi. Tapi sekarang ni tak boleh berhenti bercakap dah pula. Dah ada sensory room ni, dia banyak berubah. Saya sangat-sangat happy. Saya sangat appreciate dah dia orang banyak tolong saya.